Saya Diana Rafa. Alhamdulillah hari ini saya sangat teruja lah sebab dapat undangan khas daripada Makna untuk sama-sama turut jayakan satu program yang sangat bermakna ni lah. So program ni apa yang akak nampak, dia salah satu program yang mendekatkan kita dengan Yang Maha Esa, tapi dalam masa bukan orang kata yang ekstrim. Dari segi game dia, dari segi perbualan dia, dari segi bonding kita sesama manusia, benda macam tu sebenarnya sangat sentimental untuk kita mendekatkan diri kita dengan Yang Maha Esa. Okey, matlamat akak, okey, Alhamdulillah selepas ni memang Diana memang tengah buat aura terapi, bagi talk, nak berdepan dengan ramai orang, nak berjumpa dengan ramai orang. Jadi sebenarnya sebagai coach jugalah, sebagai orang yang selebriti ataupun yang dekat dengan orang ramai, khusus macam ni memang perlu ada untuk diri Diana supaya Diana lebih kuatkan ilmu-ilmu yang ada, supaya Diana lebih kuatkan terapi-terapi berlainan coach ataupun berlainan program yang kita kena terapkan dalam satu motivation untuk diri kita sendiri sebenarnya.